Seorang peniaga didenda RM5,500 di Mahkamah Magistrate Kajang hari ini atas dua pertuduhan mencederakan dan mengugut untuk membunuh seorang lelaki warga emas di Jalan Ceras, Hulu Langat Ahad lalu. Magistrate Fatin Dayana Jalil menjatuhkan hukuman itu ke atas tertuduh Saiful Adli Yusof, 52 tahun, selepas mengaku bersalah dan memerintahkannya menjalani hukuman penjara 8 bulan sekiranya gagal membayar denda. Berdasarkan pertuduhan, Saiful Adli didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan ke atas Liu Kun Fu, 70 tahun, dengan menumbuk dan menendang bahagian muka dan badan mangsa di Jalan Ceras, Hulu Langat, Batu Sembilan Ceras pada 4:05 petang 8 Februari lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara boleh sampai setahun atau denda maksimum RM2,000 atau kedua-duanya. Bagi pertuduhan kedua, dia didakwa telah menakutkan secara jenayah terhadap mangsa sama dengan ugutan hendak menyebabkan kematian di lokasi serta waktu sama. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Aida Afiqah Syahri memohon hukuman setimpal bagi memberi pengajaran kepada tertuduh dan masyarakat. Peguam Muhammad Syakir Haznal yang mewakili tertuduh memohon hukuman denda minimum dengan alasan anak guamnya berpendapatan RM2,000 sebulan menanggung isteri dan 4 anak berusia antara 16 tahun hingga 6 hari selain menanggung ibu mertua yang mengidap penyakit kronik. Terdahulu tular video berdurasi kira-kira 1 minit di media sosial memaparkan suspek memarahi dan menendang mangsa yang sedang duduk di kerusi pemandu kereta, manakala terdapat beberapa individu cuba menenangkan suspek.